Sekarang jam menunjukkan pukul 4.45 pagi. So masih di Sepang dan akan menuju ke KLIA 1. Kami dah sampai di terminal KLIA 1 untuk laluan antarabangsa. Okay, suasana di KLIA 1 memang ramai sangat pagi ini dengan musim cuti sekolah. Suasana bahagian dalam KLIA memang ramai sangat hari ini. Sekarang kita akan pergi untuk check-in luggage di kaunter G. Okay, ini suasana di kaunter G untuk check-in luggage. Okey, alhamdulillah luggage dah check-in dengan bantuan staff daripada kaki tangan MAS. So sekarang kita nak pergi ke gate 10. Okey, sekarang kita nak check-in diri kita sendiri di kaunter pelepasan antarabangsa. Kita akan pergi ke pelepasan antarabangsa. Ya, kita dah check-in. Check-in last pun. Check-in last sekali, check-in orang lah, check-in orang. Jadi alhamdulillah dah lepas dengan beg sekali. So sekarang kita cari tempat untuk kita minum dan juga rehat-rehat dulu. So, macam mana? Okey tak? Okey lah, aku ikut Cik Bo. Mesti orang tanya ke mana kami nak pergi ni. So, sebenarnya kami akan pergi ke satu tempat yang akan kami abang kemudian. Okey? Kalau nak tahu mana kami akan pergi, stay dengan Kak Nambok Kembaran Alam. Apa-apa pun kita cari tandas dulu lah. Ni bank Islam ada? Bank Islam. Okay, sibuk alas perut dengan Dunkin Donut pagi ni. So Cina dia tak minum apa-apa. Dia jaga perut dia. Enjoy some fun and fashion. The last music, is for your display. Sonoknya tengok kapal terbang akan berlepas. Kapal terbang MAS baru sampai. So dia dah landing. Sekarang nak park ni. Mungkin orang akan tanya, susah ke ataupun senang untuk kita check in luggage, untuk check in diri kita sendiri. So secara umumnya tidaklah sesusah sangat. Susah dan tidak tu bergantung pada kita cari beberapa perkara. Bantuan lah. Kita minta bantuan daripada orang lain. Jangan malu untuk bertanya. Minta bantuan daripada staff, minta bantuan daripada orang yang kita tak kenal. So dia pun akan bagi jalan. So setakat ni tak ada masalah. Kami masih menunggu untuk
gate G10 dibuka. So kita tunggulah dia akan buka pukul 8 saja. Hampir pukul 8. So kita nak masuk gate G10. Okey, kita dah selesai untuk masuk gate 10 dan kita nak naik kapal terbang. Kita tunggu dulu apa yang akan berlaku selepas ni. Kita dalam perjalanan untuk naik pesawat. Alhamdulillah dah selesai semua proses dokumentasi. Alhamdulillah kita dah berada dalam pesawat emas. So mana kita nak pergi ni, Cina? Kita akan menuju ke Phnom Penh. Okay, kita akan pergi ke Cambodia. Underneath the center armrest. To use it, slip it. Ini hidangan atas kapal terbang. Tadinya scrambled egg. Okay, Cik Na punya scramble egg. Cik Bob punya Cik Bob biasalah orang Melayu makan nasi lemak. Alhamdulillah dah safely landed. Okay, kita dah selamat nak keluar. landing dekat Phnom Penh. Okey, alhamdulillah kita dah selamat sampai di Phnom Penh. So tunggu aktiviti Cina dan Cik Bob di Cambodia. Tunggu tau. Okey, kami dah selamat sampai di lapangan terbang Phnom Penh dan kita pun dah ambil luggage. Dah ambil luggage dah. Ini tempat kita ambil luggage ya. So ramai yang dah selesai lah. Okey, kami dah sampai. So saya masih menunggu anak. Tang mana dia duduk pun tak tahu lagi ni.